Orang Melayu ni bagus sebenarnya sebab hari-hari dia ingat mati. Tapi dia tak pernah fikir sebelum mati tu dia akan sakit dulu. Ramai yang ingat bila mati ni dia macam kereta aksiden, terus total loss. Tapi hakikatnya kita ni macam kereta juga. Dia akan rosak sikit-sikit dulu. Mula-mula enjin bunyi, lepas tu aircon pula rosak, kemudian meter tak jalan. Macam tu lah juga badan kita. Mula-mula akan kena darah tinggi dulu. Lepas tu stroke, kena lumpuh. Lepas tu baring atas katil sampai bertahun-tahun. Waktu ni anak-anak lah yang paling terkesan. Sebabnya ada yang sampai berhenti sekolah untuk menanggung keluarga mereka. Waktu tu simpanan dah habis. Gelang mak dia pun tergadai. Ada yang sampai kena jaga mak ayah yang sakit tanpa bantuan. Ada yang kena ponteng sekolah. Bayangkan dalam umur yang muda dah kena tanggung semua benda. Jiwa dia orang pun boleh sakit. Kita sangka kita akan sihat je dan kemudian kita akan mati terus. Tapi sebenarnya ramai akan sakit dulu sebelum dia meninggal. Dan bila kita tak bersedia, anak-anak lah yang kena tanggung semua benda ni. Kalau betul lah kita sayangkan anak, kita mestilah sediakan perlindungan masa kita tengah sihat lagi ni. Medica Card akan bantu masa kita hidup. Hibah pula akan bantu bila kita dah tak ada. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang boleh kontak saya, okey? Mampus lah.